Baca buku luas pemikiran, ilmu dicari penuh berkat. Jadikan sabar satu amalan, pasti bahagia hingga ke akhir hayat. Membaca bukan sekadar hobi, tetapi kunci kepada ilmu dan pemikiran yang lebih luas. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Nama saya Sharon Johanna Anak Senap, pelajar dari SMK Lundu di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lundu. Oleh itu, saya ingin berkongsi sebuah novel yang menarik dan penuh pengajaran, yaitu Sayap Persona Ratu, karya Amanda Anika. Novel ini diterbitkan oleh Buku Prima dan mempunyai 563 muka surat. Novel ini tergolong dalam genre romantik serta kekeluargaan. Kisah ini mengupas tema kesetiaan, kepercayaan, dan pengorbanan dalam sebuah perkahwinan yang diatur oleh keluarganya. Novel ini mengisahkan tentang hidup seorang wanita yang mempunyai kekuatan dan keistimewaan yang luar biasa, di mana ia juga menceritakan tentang cabaran dan pengorbanan yang perlu dilalui oleh watak utama. Cerita ini seringkali menggambarkan watak yang melalui proses penemuan diri, berjuang untuk mencapai kedudukan yang tinggi atau mengatasi halangan dalam hidup. Saya memilih novel ini kerana jalan ceritanya yang menyentuh perasaan dan mengangkat nilai-nilai kasih sayang dalam perkahwinan. Watak yang paling saya gemari ialah Sulaiman Yunus, seorang lelaki yang matang, penyabar, dan penuh dengan kasih sayang. Walaupun perkahwinannya dengan Balkis Salam bermula tanpa cinta, dia tetap berusaha membina hubungan yang harmoni. Sikapnya mencerminkan pepatah, "Allah bisa, tegal biasa", yang bermaksud sesuatu yang sukar pada awalnya boleh menjadi mudah dengan kesabaran dan usaha. Klimaks cerita berlaku apabila Balkis akhirnya mengetahui rahsia di sebalik perkahwinannya dengan Sulaiman. Dia berasa kecewa dan keliru, tetapi mula menyadari keikhlasan suaminya. Saat ini menguji kepercayaan dan perasaan mereka antara satu sama lain. Situasi ini mengingatkan kita kepada pepatah, "Biduk lalu, kiambang bertaut", yang bermaksud walau berlaku perselisihan, kasih sayang dan hubungan baik tetap dapat dipulihkan. Novel ini mengajar kita tentang kesabaran, kepercayaan, dan keikhlasan dalam berhubungan. Bersabar itu indah kerana ganjarannya tidak ternilai. Ia mengingatkan kita bahawa cinta sejati bukan sekadar kata-kata, tetapi usaha yang berterusan. Kesimpulannya, Sayap Persona Ratu bukan sekadar sebuah kisah romantik, tetapi sebuah cerita yang penuh dengan pengajaran. Seperti pepatah, bagai aur dengan tebing. Hubungan yang baik memerlukan kedua-dua pihak untuk saling melengkapi dan menyokong. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada kisah ini dalam kehidupan seharian. Biar patah gayung di tengah lautan, nakoda cekal mengemudi bahtera. Cinta sejati bukan mainan, tetap utuh, selamanya setia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.